Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam aspirasi pelajar cemerlang buat semua murid yang pengetua kasihi. Kita bertemu lagi dalam tips pelajar cemerlang episod ke-25 dan tajuk kita pada hari ini ialah jangan cepat putus asa bila susah. Saya kira adalah nasihat yang sangat penting kerana perjalanan menjadi pelajar cemerlang kini tidak pernah mudah. Ada hari yang kamu bersemangat tetapi ada hari yang kamu rasa letih, kecewa dan hilang motivasi. Itu semua lumrah, itu semua biasa. Murid-murid sekalian, dalam belajar kamu pasti akan melalui fasa susah. Kadang-kadang kamu rasa tak faham walaupun dah ulang kaji. Kadang-kadang kamu buat latihan banyak kali tapi masih salah. Kadang-kadang markah turun walaupun kamu rasa dah usaha. Kadang-kadang apa yang kamu rancang tidak menjadi. Tapi pengetua ingin ingatkan satu perkara, kesusahan bukan tanda kamu gagal, kesusahan itu tanda kamu sedang belajar. Orang yang berjaya bukan orang yang tak pernah susah. Orang yang berjaya ialah orang yang tetap berusaha walaupun susah. Kalau kamu cepat putus asa, kamu akan berhenti pada masa yang kamu sebenarnya hampir berjaya. Ramai pelajar sebenarnya sudah berada betul-betul di pintu kejayaan tetapi mereka berundur hanya kerana mereka rasa susah dan takut. Ingatlah murid-murid, susah tidak selamanya. Susah itu sementara. Susah itu guru yang sangat bagus. Tanpa susah, kita tidak akan jadi kuat. Tanpa susah, kita tidak akan belajar. Tanpa susah, kita tidak akan bersedia menghadapi masa depan. Kalau matematik susah, teruskan buat. Kalau sains susah, nak teruskan ulang kaji. Kalau bahasa Inggeris susah, teruskan membaca dan mendengar. Kalau sejarah susah, teruskan hafal sedikit demi sedikit. Apa yang susah itulah yang kamu kena fokus lebih. Jangan lari daripada kesusahan, hadapinya. Sebab di sebalik kesusahan itulah letaknya pintu kejayaan kamu. Pengetua ingin kamu ingat ayat ini baik-baik. Berusaha jangan berhenti, menyerah diri jangan sekali. Orang lain mungkin lebih cepat berjaya. Itu tidak mengapa. Yang penting kamu tetap berjalan, tetap cuba, tetap berusaha. Selagi kamu tidak berhenti, kamu belum gagal. Berhenti itu gagal. Terus berusaha itu kemenangan. Jika pesanan ini memberi semangat kepada kamu, subscribe channel Pengetua AI YouTube supaya kamu tidak terlepas episod seterusnya. Sekian pesanan Pengetua untuk hari ini. Jumpa lagi dalam episod ke-26.